Yang padri ajak berdebat tu, mana dengar tak? Ni kisah ni dekat negara jauh ni. Padri tu dia ajak berdebat. Dia ajak orang kampung Bunga Raya nama dia. Dekat belah-belah ni, negara ni, belah-belah Afrika sana nah, hujung jauh lagi. Dia memang kojo mencabar, siapa nak berdebat dengan aku? Semua nak lawan dengan dia, semua tak berani tau. Sebab semua kalah dengan dia. Profesor media, doktor pakar, doktor semua kalah dengan dia. Doktor falsafah semua kalah dengan dia. Akhirnya sampailah ke satu kampung Bunga Raya ni, siapa nak lawan aku? Akhirnya seorang budak, dia mengembala kambing. Dia kata, aku nak lawan. Orang kampung, kau gila nak lawan. Dia ni handal mana pun nak kalah. Biarlah aku nak lawan juga. Sampailah ke kampung. Malam tu semua berkerumun ke rumah budak ni. Semua mujuk dia, janganlah, kau janganlah. Biarlah kalah dah tentu, menang belum tahu. Oh janganlah, biar. Siapa nak lawan? Siapa nak lawan? Kau tak berani kan? Biar aku lawan. Rupa padri tu kat rumah tak lalap tidur. Sebab belum pernah lagi yang lawannya budak ngembala kambing. Biasa yang lawan ni semua yang pakar-pakar, yang ada ilmu tinggi-tinggi. Budak ni kan silap-silap, dia cakap pun dia tak faham tu. Dia risau, tak payah tidur dia. Besok tu bila nak lawan ni, mari kita mulakan pertandingan. Nanti dulu. Padri tu cakap. Kenapa? Budak tu marah. Kita ubah pertandingan. Apa hal? Nanti kan kau cakap aku tak faham, aku cakap takut kau pun tak faham. Habis macam mana? Kita pakai bahasa isyarat. Budak tu cakap, elok benar pakai bahasa isyarat. Dan pun tak payah-payah nak cakap. Dia pun mulakan pertandingan. Padri tu pun tunjuk macam ni. Budak tu pun jawab. Padri tu balik. 3. Dia pun jawab. Mana? Padri tu baik macam mana? Dia kata, ni nampak tu. Lepas tu dia keluarkan tongkat. Dia keluar tongkat macam ni. Dia rampih tongkat tu, dia patah dua. Lari padri tu. Menanglah budak tu, diisytiharkan sebagai pemenang. Padri tu penyokong-penyokong semua kejar dia. Sampailah ke penghujung kampung. Balalah, apa hal tuan? Hui. Dia kata, hebat budak tu. Nampak macam tu. Kenapa tuan? Cuba tuan cerita. Kau bayangkanlah, bila aku tunjuk ni, aku kata Jesus. Dia kata tak. Allah Muhammad. Handa budak tu. Aku pun tunjuklah 3. God, Jesus, Mary. Dia kata tak. Ni rukun iman. Percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya malaikat, kitab, Al-Quran, qada dan qadar, kiamat. Sebut. Handa budak tu kau sana. Memang handal. Lepas itu aku cakap, aku akan sebarkan dakwah aku kepada seluruh umat Islam satu dunia. Dia kata, aku akan pertahankan. Aku keluar tongkat, aku kata aku akan goncang-goncangkan kesatuan Islam. Dia kata tak. Dia ambil, dia akan patahkan. Tu aku lari tu. Akhirnya semua setuju budak ni hebat. Rupa-rupa kat kampung semua merayakan kemenangan budak tu. Semua tanya, macam mana kau boleh menang? Itulah, kita kena berani. Macam mana kau boleh menang? Itulah, aku ingat susah sangat. Rupa senang je tu. Macam mana kau boleh menang? Senang ya. Masa mula dia tunjuk macam ni, aku faham dia nak sekor kambing aku. Aku cakap jangankan sekor, 2 ekor aku boleh bagi. Bila dia tunjuk macam ni, dia nak 3 ekor, aku ganda jadi 6 ekor aku bagi. Tapi bila dia dah sampai sekandang nak ni nampak aku tu. Ni bawa keluar tungkek nak khabar tadi nak main bahasa syarat, ni nak pukul-pukul lepas hal aku patahan lagi dah. Bukan susah mana. Itu bukan sebab ilmu, tu menang nasib namanya.